Apakah hukum bila seorang isteri memaksa suaminya ceraikannya kerana nak kahwin dengan teman laki-lakinya? Orang perempuan yang macam ni tak akan dapat masuk syurga. Tak usah masuk, bau syurga tak dapat. Dengar baik-baik, orang perempuan. Mu anak raja ke, mu anak agung ke, anak Perdana Menteri ke, anak timbalan ke. Dengar satu hadis. Ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min bighairi ba'sin faharamun alaihi tara'ihatul jannah kama qala. Nabi kata, mana-mana perempuan atau isteri yang minta cerai akan suaminya tanpa jahat suaminya, maka perempuan itu tidak cium bau syurga. Walaupun dia sudah bercerai dengan suami yang pertama, dia minta cerai, suami kedua dia kahwin, dia jadi isteri solehah, tak dapat juga masuk syurga, kerana tak lepas dengan dosa suami pertama. Faham lagi? Dia bercerai, dia kahwin pertama, dia minta cerai. Faham lagi? Dia nak kahwin orang lain, minta cerai tanpa sebab. Faham lagi? Kemudian dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah, siang puasa sunat, malam tahajud, tetap tak dapat bau syurga. Dia kena minta halal dengan suami pertama di akhirat. Suami dia halal, alhamdulillah. Suami dia tak halal, bayar dengan pahala. Tak lepas pahala, masuk neraka. Hati-hati. Ada 5 sebab yang goleknya dalam negara kita Malaysia ikut enakmen negeri tertentu boleh minta cerai. Yang tak harap. Pertama, suami tak beri nafkah, biasanya setahun dan ke atas. Yang kedua, suami tak benarkan dia buat benda yang wajib. Suami tak benar pakai tudung, suami tak benar semayang. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram, suruh minum ketung, suruh minum arak dan sebagainya. Yang keempat, suami dera, pukul terajang yang melukakan, berdarah dan sebagainya. Dan yang kelima, suami kena kena penjara sekurang-kurang 3 tahun dan ke atas. Jangan ikut suka kita je. Kenang lelaki lain, cerailah saya bang, cerailah saya bang. Kalau tidak, saya duduk tengah jalan biar lori lang